Tahu tak, pada Mei 2012, satu bungkusan ngeri yang mengandungi kaki manusia telah dihantar ke ibu pejabat Parti Konservatif Kanada di Ottawa. Tidak lama kemudian, satu lagi bungkusan berisi tangan manusia ditemui di pejabat pos yang ditujukan kepada Parti Liberal. Penemuan ini mencetuskan pemburuan antarabangsa ke atas seorang lelaki bernama Luka McNaughton, seorang model sambilan dan pelakon filem dewasa yang mempunyai obsesi melampau terhadap perhatian media. Siasatan membawa polis ke sebuah pangsapuri di Montreal di mana mereka menemui sisa mayat seorang pelajar antarabangsa dari China bernama Lin Jun. Sebelum melarikan diri ke Eropah, Luka telah memuat naik sebuah video yang kejam bertajuk One Lunatic, One I Speak yang memaparkan pembunuhan dan pencabulan mayat Lin Jun. Dunia terkejut dengan kekejaman Luka yang seolah-olah sedang berlakon dalam sebuah filem seram ngeri ciptaannya sendiri. Dia menggunakan media sosial sebagai pentas untuk mempamerkan kegilaannya. Ramai yang menyangka bahawa pembunuhan Lin Jun adalah jenayah pertama Luka McNaughton yang menarik perhatian dunia. Namun sebenarnya komuniti internet sudah pun memburu Luka bertahun-tahun sebelum pembunuhan itu berlaku. Penyiasat amatur di internet sebenarnya telah menjejak Luka sejak tahun 2010 lagi selepas dia memuat naik video penyiasatan anak kucing. Kumpulan penyiasat ini telah memberi amaran berulang kali kepada pihak polis bahawa individu di sebalik video kucing tersebut sedang berlatih dan akan beralih kepada mangsa manusia jika dia tidak dihentikan dan ditangkap. Apa yang paling ironis dan menyeramkan adalah Luka McNaughton sebenarnya menyertai kumpulan Facebook yang memburunya sendiri. Dia menggunakan akaun palsu untuk memberikan petunjuk palsu dan mengejek para penyiasat tersebut. Dia sengaja meninggalkan petunjuk di seluruh dunia semata-mata untuk melihat orang ramai taksub mencarinya. Bagi Luka, pembunuhan Lin Jun hanyalah episod akhir kepada sebuah permainan kucing dan tikus yang dia rancang sendiri, membuktikan bahawa dia bukan sahaja seorang pembunuh, tetapi seorang manipulator yang sangat dahagakan populariti sehingga sanggup menjadi manusia yang paling dibenci di dunia. Dan pada Disember 2014, dia akhirnya didapati bersalah atas 5 tuduhan dan dipenjara selama 25 tahun tanpa parol sehingga tahun 2037.